Rais yatim daripada Bersatu menegur Presiden Parti itu, Muhyiddin Yassin, susulan pertikaman kenyataan dengan Pengerusi Perikatan Nasional, Ahmad Samsuri Mokhtar. Di Facebook, Rais mengingatkan Muhyiddin supaya memberi tumpuan membina semula kekuatan parti. Presiden Bersatu elok tumpu dulu pada rumah yang baru dilanda ribut. Kini tiang dah tinggal tak seberapa. Banyak goyang pada yang tegap, katanya. Pertikaian tercetus selepas Muhyiddin berkata Samsuri tidak semestinya calon Perdana Menteri PN bagi PRU akan datang walaupun dilantik sebagai pengerusi gabungan itu. Samsuri yang dikenali sebagai Dr. Sam kemudian berkata keutamaan sekarang ialah memperkukuh PN menjelang PRU 16 sambil menegaskan Muhyiddin juga bukan lagi calon Perdana Menteri. Rais turut menyeru usaha menyatukan masyarakat Melayu yang kini berpecah dalam pelbagai parti. Menurut Rais, pemilihan Perdana Menteri bergantung kepada parti yang memperoleh kerusi parlimen terbanyak dan ketika ini PAS memegang 43 kerusi.